akaun awak, macam mana awak buat daripada handphone awak? Macam mana duit tabung haji boleh hilang? Orang selalu cakap tabung haji duit hilang kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, linkkan akaun gaji dengan tabung haji, betul tak? Itu sebab Rahmat tadi cakap kalau link dia boleh automatik masuk ke tabung haji punya akaun. Terima kasih Puan. Nasihat Rahmat, nasihat saya, kalau boleh akaun punya handphone kalau boleh awak asingkan dengan handphone kerja ataupun handphone belajar. Kena asing kalau boleh. Tak payahlah beli mahal-mahal, beli macam saya pakai iPhone je untuk yang akaun punya. Jangan mahal. Tukar handphone tuan. Dia ada dua handphone. Satu yang tuan punya kerja handphone ni kan, akaun letak handphone lain, supaya kalau apa-apa je apa-apa jadi pada handphone kerja, dia takkan kacau duit dalam akaun. Sebab scammer hacker dia selalu attack yang ni, kerja. Yang akaun tu, kalau awak ada handphone akaun, awak tahu dah awak akan on bila awak nak pakai je, betul tak? Tak pakai awak tutup. Macam saya jarang-jarang tengok akaun saya. Dah tak tahu dah berapa duit ada dalam tu, risau saya. Terima kasih dah. Minta maaf saya riak sikit, minta maaf. Asingkan untuk keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Kena asingkan. Tak mustahil orang ada dua handphone. Saya tengok banyak dah, semua dah ada dua handphone. Awak fikir nak duit hilang ke nak spend untuk beli satu handphone? Okey, sebenarnya satu handphone pun boleh, tapi Rahmat tahu awak punya kesedaran dan knowledge pasal digital tak sampai lagi. Saya boleh cakap macam ni, rakyat Malaysia majoriti tak lulus lagi. That's why kena buat program ni supaya bagi kesedaran. Tak boleh ni, aku tak boleh sebarang tekan ni. Ada orang cakap, tuan, saya tak kisahlah tekan, saya bukan ada duit dalam akaun. Bukan pasal duit tuan-tuan dan puan-puan, bukan duit semata-mata. Apa yang penting ada dalam handphone awak? Data. Sebab apa data tu penting? Sebab scammer call awak, dia boleh sebut nama awak penuh dan IC awak, dan disebabkan itulah awak percaya yang scammer tu polis. Kalau tak, awak tak percaya dia polis, betul tak? Tuan, saya percaya dia polis sebab dia boleh sebut nama saya betul. Sebabkan dia boleh sebut itulah yang awak percaya dia polis, dia LHDN, dia custom, dia immigration. Tu sebab penting data ni. Tadi Puan ada tanya, kat mana data bocor? Di mana-mana saja. You all get ready je. Scammer dah tahu dah nama penuh you, nombor telefon you, IC you. Dia dah tahu.